Pernah tak anda tengok berita dan terfikir, macam mana satu tinjauan pendapat tu boleh agak keputusan pilihan raya dengan hanya bertanya pada 1,000 orang je? Ataupun, macam mana kilang kereta boleh jamin kualiti setiap kereta padahal diorang periksa beberapa buah je? Macam mustahil kan? Nah, dalam perkongsian kali ni, kita akan bongkar rahsia di sebalik keajaiban statistik ni. Macam mana kita boleh faham berjuta-juta orang dengan hanya kaji sebahagian kecil daripada mereka. Okey, ini plan kita. Mula-mula, kita akan sentuh soalan besar yang selalu bermain di fikiran. Lepas tu, kita akan belajar peraturan asas, apa beza populasi dengan sampel. Kemudian, part yang best, kita akan cari nombor ajaib, iaitu berapa ramai orang yang kita perlu tanya. Seterusnya, kita akan tengok peraturan peluang, sentuh sikit pasal persamplan yang lebih spesifik, dan akhir sekali, macam mana nak pilih alat atau kaedah yang paling sesuai untuk kerja kita. Jom mulakan. Inilah dia persoalan utamanya. Macam mana sebuah syarikat boleh yakin dia tahu apa yang jutaan rakyat Malaysia fikirkan hanya dengan berbual dengan beberapa ratus orang? Bunyinya macam tak masuk akal kan? Sebenarnya, inilah magic di sebalik satu proses yang kita panggil persampelan. Okey, sebelum kita faham macam mana ia berfungsi, kita kena jelaskan dulu apa dan siapa yang kita sedang kaji. Ini membawa kita kepada dua konsep yang paling-paling asas dalam mana-mana kajian, populasi dan sampel. Kalau anda faham dua benda ni, anda dah separuh jalan untuk faham macam mana statistik berfungsi. Senang cerita, anggaplah populasi ni macam keseluruhan lautan data yang kita nak tahu. Ia boleh jadi semua penduduk di Malaysia, semua pelajar di sebuah universiti atau contohnya semua kereta yang kilang tu hasilkan tahun ni. Ia adalah gambaran penuh keseluruhan kumpulan yang kita nak faham. The whole shebang. Jadi, kalau populasi tadi tu lautan, sampel ni pula ibarat satu baldi air yang kita cedok dari lautan tu. Logiknya, kita tak payah minum satu lautan untuk tahu airnya masin kan? Kita cuma perlu rasa air dalam baldi tu. Macam itulah sampel berfungsi. Ia sebahagian kecil yang kita kaji untuk buat kesimpulan tentang keseluruhan kumpulan yang besar tu. Nah, slide ni tunjukkan perbezaan ketara antara dua ni. Populasi ialah keseluruhan kumpulan. Sampel pula sebahagian kecil daripadanya. Fikir macam ni, kalau kita dapat tahu purata umur semua rakyat Malaysia, nombor tu kita panggil parameter. Tapi, itu mustahil. Jadi kita ambil sampel, kita kira purata umur sampel tu, dan nombor yang kita dapat tu kita panggil statistik. Matlamatnya, guna nombor statistik dari sampel kecil kita ni untuk buat tekaan yang bijak tentang parameter populasi yang sebenar. Okey. Kita dah faham, kita perlukan sampel. Tapi soalan seterusnya, berapa besar? Cukup ke 10 orang? 100? 1,000? Ini soalan penting dalam dunia penyelidikan. Kalau pilih nombor yang terlalu kecil, nanti hasil kajian kita tak boleh pakai. Kalau pilih nombor yang terlalu besar pula, membazir masa dan duit. Jadi, mana nombor yang just right? Jom kita tengok satu contoh. Bayangkan anda penyelidik di sebuah universiti yang ada 3,000 pelajar. Anda nak tahu pendapat mereka pasal makanan kat kafe. Mustahil nak tanya semua 3,000 orang tu kan? Jadi, berapa orang yang anda rasa anda perlu pilih untuk dapatkan jawapan yang boleh dipercayai dari segi statistik? Cuba teka satu nombor. Penyelidik tak main teka-teka. Mereka guna formula statistik yang dah terbukti. Boleh nampak beberapa kaedah yang popular kat sini. Masing-masing ada kegunaan tersendiri. Tapi untuk hari ini, kita akan guna satu kaedah klasik untuk jawab soalan kita pasal pelajar universiti tadi. Inilah dia salah satu jalan pintas yang penyelidik suka guna. Jadual saiz sampel oleh Craigie dan Morgan. Cara nak guna dia sangatlah mudah. Anda cuma perlu tahu saiz populasi anda. Dalam kes kita, 3,000 pelajar. Cari nombor 3,000 tu kat belah kiri dan nombor di sebelahnya, itulah nombor ajaib yang kita cari. Dan jawapannya ialah 341. Ya, betul. Untuk dapatkan gambaran yang tepat tentang apa yang 3,000 pelajar fikirkan, anda cuma perlu bertanya kepada 341 orang. Tapi, ada satu syarat yang sangat penting. Anda mesti pilih mereka dengan cara yang betul. Hebat kan? Inilah kuasa statistik. Okey, jadi apa cara yang betul untuk pilih 341 orang ni? Ini membawa kita kepada apa yang dipanggil standard emas dalam persampelan. Persampelan kebarangkalian. Idea utamanya simple je, rawak. Setiap seorang dalam populasi tu mesti ada peluang yang sama rata untuk dipilih. Inilah cara terbaik untuk elak berat sebelah atau bias. Petikan ni dah merumuskan segalanya. Kunci dia ialah peluang yang sama. Prinsip kesaksamaan inilah yang buat persampelan kebarangkalian ni sangat hebat. Ya macam kita buat satu cabutan bertuah yang betul-betul adil. Kalau setiap nama ada peluang yang sama untuk dicabut, pemenangnya memang betul-betul rawak. Prinsip yang sama kita guna di sini.
Jenis yang paling asas sekali ialah persampalan rawak mudah. Fikirkan, ia macam kita masukkan nama ke semua 3,000 pelajar tu dalam satu topi besar, kita goncang-goncang dan kita cabut 341 nama. Semua orang ada peluang yang sama, tak ada pilih kasih. Ini kaedah yang paling tulen. Cabut nama dari topi memang adil, tapi kalau nak buat untuk 3,000 nama, leceh kan? Sebab itulah wujudnya persampalan sistematik. Ia lebih praktikal. Bayangkan anda di kilang kereta. Daripada pilih kereta secara rawak, anda cuma periksa setiap kereta yang ke-10 keluar dari barisan pemasangan. Ia lebih teratur tapi tetap adil dan saksama. Okey, jom tengok macam mana ia berfungsi. Katalah populasi kita N 300 orang dan kita perlukan sampel N seramai 30 orang. Mula-mula kita kira selang dia. 300 bahagi 30. Dapat 10. Maksudnya, kita akan pilih setiap orang yang ke-10. Tapi nak mula dari mana? Kita pilih satu nombor rawak antara 1 hingga 10, katalah dapat nombor 6. Jadi, kita pilih orang ke-6 dalam senarai, lepas tu orang ke-16, ke-26 dan seterusnya sampai cukup 30 orang. Mudah kan? Ada dua lagi teknik yang lebih advance sikit. Pertama, persampalan berstrata. Bayangkan macam buat kek lapis. Kita bahagikan populasi kita kepada lapisan-lapisan atau strata, contohnya pelajar tahun 1, tahun 2 dan tahun 3, dan kita ambil sikit sampel dari setiap lapisan. Ini untuk pastikan semua kumpulan ada wakil. Satu lagi ialah persampalan kelompok. Yang ni pula macam sekotak coklat aneka perisa. Kita bahagikan populasi kepada kelompok, contohnya kelas-kelas yang berbeza. Lepas tu kita pilih beberapa kotak secara rawak dan kita kaji semua orang dalam kotak yang terpilih tu. Yang ini berguna kalau populasi kita tersebar luas. Tapi macam mana pula kalau rawak tu bukan matlamat kita? Ada masanya penyelidik ada tujuan yang spesifik. Masa inilah kita guna persampalan bukan kebarangkalian. Untuk kaedah ni, pemilihan bukan berdasarkan peluang, tapi lebih kepada kemudahan, kuota atau pertimbangan pakar si penyelidik itu sendiri. Ada beberapa jenis utama. Persampalan mudah ni yang paling asas. Anda tanya je sesiapa yang paling senang nak jumpa, macam orang kat pintu masuk shopping mall. Persampalan kuota pula lebih terancang sikit. Anda ada sasaran. Contohnya, saya perlukan 50 lelaki dan 50 wanita. Ayat sekali, persampalan bertujuan ni bila anda sengaja cari pakar. Contohnya, kalau kaji pasal penyakit tertentu, anda akan terus cari doktor yang merawat pesakit tu. Kaedah-kaedah ni memang cepat dan mudah, tapi risikonya ia sangat terdedah kepada berat sebelah. Jadi, dengan semua pilihan ni, mana satu yang terbaik? Jawapannya, ia bergantung pada keadaan. Setiap kaedah ni macam alat yang berbeza dalam kotak peralatan seorang penyelidik. Nak pilih yang betul, kena faham apa yang kita sanggup korbankan, ketepatan, kos atau masa. Jadual ni bagi ringkasan yang bagus. Tengok, rawak mudah. Kelebihannya, ia tak berat sebelah. Tapi kelemahannya, kita perlukan senarai penuh populasi tu dan itu susah nak dapat. Sistematik pula, senang nak buat. Tapi bahaya kalau dalam senarai tu ada corak tersembunyi. Berstrata pula, bagus sebab semua kumpulan ada wakil. Tapi ia rumit dan mahal. Akhir sekali, kelompok. Jimat kos dan masa, tapi hasilnya mungkin kurang tepat. Jadi nampak kan, tak ada satu kaedah yang terbaik untuk semua situasi. Semuanya bergantung pada matlamat kajian kita. Okey, jadi apa pengajaran utama dari semua ni? Lepas kita faham beza populasi dan sampel dan macam-macam cara nak pilih sampel, kita sebenarnya dah ada satu kuasa baru. Kuasa untuk menilai maklumat dengan lebih kritis. Dan inilah pengajaran paling penting sekali. Lain kali anda baca tajuk berita yang kata 80% rakyat Malaysia bersetuju dengan isu X, jangan terus percaya. Berhenti sekejap. Tanya soalan penting, siapa yang diorang tanya? Dan lagi penting, macam mana mereka dipilih? Memahami kaedah di sebalik nombor itulah kunci untuk jadi pengguna maklumat yang bijak dan tak mudah ditipu. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ini. Dengan ilmu baru ni, bila anda nampak statistik atau tinjauan pendapat lepas ni, apakah soalan pertama yang akan muncul dalam kepala anda tentang cara mereka dapatkan data tu? Hanya dengan bertanya soalan itu sahaja, ia sudah menjadikan anda seorang pemikir yang jauh lebih tajam.